Beritahulah kak, beritahulah. Jangan ikut. Mak lihat tu, rempah emas ni lah yang buat ayam goreng dia sedap. Betul tu. Ayam goreng akak pun sedap kan? Ini dia rempah emas. Ini rempah emas? Mail, aku tahu jawapannya ni. Kenapa ni? Jangan bising, nanti cikgu marah. Ada jawapannya. Betul kan? Kan? Betul. Kawan-kawan aku memang bijak. Nah, ini kunyit. Semua kita bagi Mail tanda terima kasih. Jangan lupa hadiah kita orang. Ya. Hadiah? Buat-buat lupa pula. Ayam goreng antarabangsa. Yelah. Petang ni datang rumah aku. Macam mana ayam goreng kau boleh sedap sangat? Akak pun guna rempah emas juga. Tapi tak sesedap ayam goreng kau. Mesti kau dicampur benda lain kan? Akak suruh tanya. Mana boleh cakap? Rahsia penyagaan kot. Satu. Dua. Mula. Kawan-kawan, esok datang rumah saya. Ada apa? Besok kan ulang tahunnya Meme. Semua lupa. Susanti saja ingat. Macam mana nak ingat? Hari lahir aku pun aku lupa. Janganlah marah, Mimi. Dia cepat tua. Yalo. Tapi besok semua kena datang ya. Jangan lupa. Mimi, ada makanan lain ke? Janganlah asyik-asyik kek hari jadi je. Ada. Banyak yang enak-enak. Ibu aku masak. Lagi ada acara lain juga. Benar kan, Meme? Ya, saya sudah sedia banyak hadiah. Menarik. Aku orang pertama yang akan datang. Mail, ada nampak kuali, Mak? Bertuah punya budak. Pandai-pandai je. Aku balik dulu.